Pernah tak anda jumpa seseorang yang baru sahaja dikenali, tapi dalam masa 10 minit, dia dah ceritakan semua masalah hidupnya, kisah tentang bekas kekasih yang toksik, zaman kanak-kanak yang sukar, masalah kewangan yang tak berkesudahan. Tiba-tiba, anda rasa seperti orang yang terpilih, istimewa, dipercayai. Dia memilih anda untuk berkongsi rahsia terdalamnya. Pasti ini satu permulaan untuk hubungan yang mendalam, kan? Mungkin tidak. Anda mungkin baru sahaja menjadi mangsa kerentanan strategik. Ini adalah seni manipulasi yang licik, di mana kerentanan bukan lagi jambatan untuk membina hubungan, tetapi sejenis senjata. Mari kita bedah bagaimana ia berfungsi dan cara untuk melindungi diri anda. Pertama, mari kita faham apa itu kerentanan yang sihat. Penyelidik seperti Brené Brown menggambarkannya sebagai keberanian untuk menunjukkan diri seadanya. Ia adalah proses dua hala yang perlahan. Anda berkongsi sedikit, mereka berkongsi sedikit. Kepercayaan dibina lapis demi lapis, seperti membina sebuah rumah bata. Kerentanan strategik pula adalah sebaliknya. Ia seperti membina rumah kadbord di tengah-tengah ribut. Ia pantas, ia dramatik dan ia direka untuk runtuh, biasanya dengan anda terperangkap di dalamnya. Jadi, kenapa taktik ini sangat berkesan? Pertama, ia menggodam sistem empati kita. Manusia secara semula jadi cenderung untuk membantu orang yang sedang menderita. Apabila seseorang meluahkan kesakitan mereka, suis dalam otak kita terpetik. Kita mahu menolong, kita mahu memperbaiki keadaan. Manipulator tahu akan hal ini. Mereka menggunakan cerita sedih mereka sebagai kunci untuk membuka pintu emosi anda. Kedua, prinsip saling membalas, reciprocity. Ini adalah peraturan sosial yang tidak tertulis. Jika seseorang memberi anda sesuatu, anda rasa terhutang budi untuk membalasnya. Dalam kes ini, hadiah itu adalah kepercayaan atau rahsia peribadi. Mereka berkongsi rahsia diri mereka. Jadi anda rasa tertekan untuk berkongsi rahsia anda sebagai balasan. Ini mewujudkan ketidakseimbangan kuasa. Kini, mereka tahu kelemahan anda dan mereka boleh gunakannya nanti. Ketiga, ia mencipta keintiman palsu. Hubungan yang tulen mengambil masa. Ia membosankan. Ia memerlukan usaha. Kerentanan strategik menawarkan jalan pintas. Ia seperti mengambil dadah untuk euforia perhubungan. Kesan yang cepat, kuat tetapi tidak berkekalan dan merosakkan. Anda rasa sangat terhubung dengan cepat, membuatkan anda terlepas pandang tanda-tanda bahaya yang lain. Mari kita lihat beberapa contoh klasik. Contoh 1, rakan sekerja wira tragis. Pada hari pertama, dia memberitahu anda betapa bos lamanya tidak menghargainya, bagaimana dia bergelut untuk membayar bil dan bagaimana zaman kanak-kanaknya penuh dengan kesukaran. Anda berasa simpati. Anda mula membantunya dengan kerjanya, menutup kesilapannya dan membelanya di hadapan orang lain. Matlamatnya, untuk menjadikan anda sekutu emosinya. Apabila anda terikat secara emosi, lebih sukar untuk anda menilai prestasinya secara objektif. Contoh 2, pasangan jodoh segera. Pada temu janji pertama, dia menceritakan tentang bagaimana bekas kekasihnya telah mengkhianatinya, meninggalkan parut emosi yang dalam. Anda rasa tersentuh. Anda fikir, akhirnya, seseorang yang jujur dan terbuka. Anda mula membayangkan diri anda sebagai penyelamat yang akan menyembuhkan hatinya yang lara. Ini dipanggil love bombing, yang disaluti dengan kerentanan. Ia mempercepatkan keintiman dan membuat anda rasa bertanggungjawab terhadap kebahagiaan mereka, lantas mengabaikan tanda-tanda bahaya. Contoh 3, rakan krisis abadi. Setiap perbualan adalah mengenai drama terbarunya. Kereta rosak, bergaduh dengan keluarga, masalah kesihatan yang misteri. Mereka berkongsi setiap butiran yang menyakitkan, membuatkan anda rasa bersalah jika tidak membantu. Matlamat mereka untuk menjadikan anda sumber sokongan yang tidak berkesudahan, sama ada dari segi emosi, masa atau wang. Hubungan ini bersifat satu hala. Anda adalah pendengar, mereka adalah pencerita. Jadi,
Bagaimana kita dapat membezakan antara kerentanan tulen dan kerentanan strategik? Ini adalah senarai semak untuk melindungi diri anda. Langkah 1, perhatikan rentak. Terlalu banyak, terlalu cepat adalah tanda bahaya terbesar. Kepercayaan yang tulen dibina secara beransur-ansur. Jika seseorang melonggokkan semua trauma mereka, adakah untuk berhubung atau untuk mendapatkan sesuatu daripada anda? Langkah 2, analisis corak. Adakah kerentanan mereka selalu diikuti dengan permintaan? Saya sangat tertekan dengan bil bulan ini. Boleh tak saya pinjam sedikit wang? Atau bos saya sangat teruk. Boleh tak awak siapkan laporan ini untuk saya? Kerentanan tulen tidak mempunyai agenda. Ia dikongsi tanpa mengharapkan balasan. Langkah 3, perhatikan timbal balas. Adakah mereka berminat dengan hidup anda juga? Selepas mereka selesai bercerita, adakah mereka bertanya tentang hari anda? Atau adakah perbualan itu mati apabila ia tidak lagi mengenai mereka? Hubungan sihat adalah seperti tarian. Ia memerlukan 2 orang yang bergerak bersama. Langkah 4, tetapkan sempadan. Anda tidak diwajibkan untuk membalas kerentanan mereka dengan kerentanan anda. Anda boleh bersikap empati tanpa perlu terlibat secara emosi. Cuba katakan, terima kasih kerana berkongsi. Itu kedengaran sangat sukar. Kenyataan ini mengesahkan perasaan mereka tanpa membuka pintu kepada rahsia anda. Langkah 5, lihat tindakan, bukan hanya kata-kata. Adakah tindakan mereka selari dengan cerita sedih mereka? Rakan sekerja yang pokai mungkin memakai jam tangan mahal. Pasangan yang patah hati mungkin masih aktif di aplikasi janji temu. Ketidakselarasan adalah tanda bahawa cerita itu mungkin hanya satu alat persembahan. Pada akhirnya, kerentanan yang tulen terasa seperti satu pembebasan. Ia mengurangkan beban. Kerentanan strategik pula terasa seperti satu bebanan. Ia meletakkan tanggungjawab ke atas bahu anda. Percayalah pada gerak hati anda. Jika sesuatu hubungan terasa terlalu cepat menjadi terlalu mendalam, ia mungkin benar. Bukan tugas anda untuk menyelamatkan semua orang. Tugas anda adalah untuk melindungi ruang dan tenaga anda sendiri. Kerentanan adalah satu kuasa besar, tetapi seperti semua kuasa, ia boleh digunakan untuk kebaikan atau kemusnahan. Belajarlah untuk mengenali perbezaannya.